Okey, cantik. Okey, pastikan masuk, tidak boleh langgar garisan sebelah ni dengan garisan sebelah ni ya. Okey, lepas tu turun pada kereta. Kena alih tiang ni di atas garisan kuning macam sini ni. Sama lurus dengan logo dua-dua. Okey. Okey, pastikan masuk. Mesti pakai tali pinggang ah. Apabila tidak pakai tali pinggang, automatik akan digagalkan. Okey. Sebab tali pinggang adalah kesalahan mandatori. Okey, perlahan sampai sentuh tayar. Okey. Lepas tu tekan minyak. Okey, pastikan tayar sepenuhnya naik. Jangan langgar tiang dikira gagal. Okay. Lepas tu keluar, kena alih tiang, pergi ke tepi ya. Ujian ni hanya untuk yang ambil lesen auto saja. Okey, alih ke tepi. Okey, lepas tu kena naik ke empat-empat tayar di atas beam ni ya. Pastikan pakai tali pinggang. Okey, jangan tali pinggang. Okey, rasakan sentuh dari belakang. Okey, lepas tu tekan minyak. Okey, horn angkat tangan.